saya nak dapat sembahyang kat depan tu susah. Nak dapat sembahyang dalam raudah ni ada nusuk, boleh hari Jumaat. Tapi disebabkan haji, kita tak tahu apa amalan haji. Tanya Mirul, tak tahu lah kalau dia ada cerita kat Mirul ke apa kan. Kita tak tahu apa amalan dia menyebabkan Allah terima dia jadi ahli bakat. Ahli bakat ni tuan-tuan, orang yang dikemudikan di bakat ni tidak ada kerisauan untuk kehidupan akhirat. Sebab apa? Dia berada di bawah payung Nabi SAW. Hari akhirat nanti orang pertama yang akan dibangkitkan dia akan dibangkitkan adalah Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian ahli kubur yang pertama akan dibangkitkan sekali adalah penduduk ahli bakat, kemudian Ma'la, penduduk Ma'la di Mekah, tempat bersemadinya jasad Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itulah Hadrat Umar radhiyallahu anhu sendiri doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, kurniakan aku untuk mati syahid di jalan Allah, dan rezekikan aku kematian aku ni di dalam negeri Rasulmu, negeri Nabi SAW. Mulianya Madinah ni disebabkan ada je jasad Nabi. Tanah Madinah ni bercampur dengan badan Nabi ni bercampur dengan tanah Madinah. Jadi kita hari ni saksi depan mata, kita nampak sendiri. Kita tak tahu apa amalan kebaikan mereka. Kalau tuan-tuan nak tahu, genaplah setahun daripada jemaah saya yang tahun lepas meninggal. Jemaah saya yang tahun lepas haji tu sama juga. Dia Haji Jumari ni bulan 10 kan. Bulan 10 jemaah saya tu awal bulan 11. Tadi kawan saya cakap, genap ustaz setahun, saya pun tak ingat. Jadi kita tak tahu apa kebaikan mereka ni. Kebaikan mereka yang menyebabkan Allah Ta'ala suka. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita nak masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan kita. Kita masuk syurga dengan sebab redha Allah. Ada orang datang ke akhirat dengan amalan segunung. Dia beritahu pada malaikat, aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Malaikat cakap, boleh. Kau nak masuk syurga dengan amalan kau, kau bayar dengan amalan kau, boleh. Tapi sekejap, dalam hadis dia cerita. Jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk bawa si fulan yang berlagak ni pergi mengelilingi neraka. Tak masuk neraka, pusing kat luar je. Pergi bawa, tak habis jalan separuh, si fulan ni kata kat malaikat, aku dahaga, aku nak air. Malaikat cakap, boleh kalau kau nak air, kau bayar separuh dengan amalan kau. Okey, aku bayar. Minum, dapat air, minum, hilang dahaga. Jalan, malaikat bawa lagi jalan, tak habis lagi pusing neraka. Tak masuk dalam tau, kat luar je. Sebabkan panas kan. Jadi dia cakap, aku dahaga, aku nak air. Malaikat bagi dia air, malaikat cakap boleh, tapi dengan syarat